Ya. Okay. Tetapi tetapi dia jugalah kerajaan PH ke BN ke yang ada sekarang jangan ambil mudah sentimen rakyat. Okay. Jadi kalau contohnya ada isu-isu yang tidak ditangani dengan baik. Yang itu juga yang kadang-kadang pempengaruh bukan you lah, pempengaruh PKR lah selalunya kan. Sebut nama. Tak ingat nama dia orang ni. Dia orang tu panggil Chaplos. Aku pun tak Chaplos. faham Chaplos ni apa dia kan. Jangan rendahkan akal rakyat. Okay. Kalaupun kita sokong parti kita, kita tak boleh ambil holier than thou. Okay. Yang parti aku adalah yang paling baik. Kalau kau tak sokong, kau bodoh dan jahat. Doesn't work like that. Kan? Kita kena tunjukkan, dan kalau ada yang kita rasa tak betul, kita kena tegur kan. Jadi keadaan dia sekarang ialah dalam tempoh berbaki 2 tahun ini dia bergantung juga macam mana kita menangani sentimen rakyat. Sebab kalaupun headline ekonomi bagus dan sebagainya, tapi kalau sentimen itu tidak ditangani dengan baik kerana rakyat rasa kerajaan itu terpisah, ataupun dia holier than thou, ataupun dia talking down kepada rakyat kan. Jadi akhirnya dia jadi undi protes lah. Dan undi protes itu pernah berlaku tahun 2018. Sebab itu Walajib semua dia kata dia rindu zaman Najib sebab angka contoh bagus 2017 2017 was a good year economically contohnya. Jadi sebab itu Najib sangat yakin akan menang. Merdeka Center ke analis ke semua kata with this number confirm menang. Tak, dia tak menang. Kerana dia ada gap di antara headline numbers dengan perasaan rakyat di bawah.